kacau dulu. Kacau. Okey, rasa. Okey, saya rasa Bismillah. Masa? Ya. Besar atau Mika? Ni 8 kilo ni berat dia. Besar ni. Masa nak buat apa tu? Nak buat air lah. Nak tahu air apa, kena tonton video Mak Su sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsi satu resipi air. Air yang sangat sedap. Air ni sesuai kalau kita hidangkan untuk berbuka puasa ataupun open house waktu hari raya nanti. Mak Sila nak kongsi resipi koktel tembikar laici Mak Su Ilastau. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan koktel tembikar laici Mak Su mudah je. Mak Su menggunakan 1 tin laici, biji selasih yang telah direndam, sagu yang Mak Su dah rebus, nata de coco, cincau, sedikit garam, serta susu pekat dan susu cair. Dan bahan paling penting sekali, tembikar. Okey sahabat, jom kita start buat air koktel tembikar laici. Let's go! Okey sahabat, first sekali Mak Su nak potong tembikar ni. Mak Su nak potong sikit untuk Mak Su blend. Dan separuh lagi Mak Su nak potong dadu. Okey, jom kita potong kita punya tembikar ni. Ya Allah, besar ni sahabat. Okey, bismillah. Besar. Dekat 10 kilo tembikar ni. Bismillah. Masya Allah sahabat, manis. Sahabat tengok. Ranum merah ni mesti manis ni. Okey, jom kita potong. Okey, kita potong tengah pula. Mak Su nak pakai sikit je, tak banyak. Besar. Tengok ni muka Mak Su. Penuh. Besar dia daripada muka Mak Su. Okey sahabat, suku ni Mak Su nak blend. Suku lagi ni Mak Su nak potong kecil-kecil untuk dia punya ni lah, topping dia nanti. Okey, Mak Su nak potong dulu, lepas tu nak blender. Okey sahabat, suku yang tadi potong tu Mak Su nak masuk dalam blender. Okey, Mak Su nak koktel Mak Su ni ada flavor tembikar. Bukan sekadar potong tapi dia punya rasa, ada rasa tembikar. Okey sahabat, lepas tu Mak Su nak kisar dengan air laici. Barulah rasa dia padu sahabat. Kita blend dengan air laici yang tin tu kan ada air. Okey, kita pakai air dia. Okey. Okey, lepas tu kita blend. Bismillah. Okey sahabat, yang suku lagi tu kita potong dadu. Yang ni dia punya topping lah. Dia punya bentuk tembikar ni ikut kreativiti lah. Kalau nak scoop bulat-bulat pakai sudu aiskrim yang kecil tu pun boleh. Okay, lepas tu kita letak dalam bekas. Manis ni sahabat, tembikar Mak Su ni. Berairnya dengan manisnya. Okey sahabat, ni Mak Su nak masuk dalam bekas air tembikar yang kita dah kisar tadi. Bismillah. Masukkan semua. Okey, lepas tu Mak Su masukkan susu pekat dan susu cair. Bismillah. Susu cair ni Mak Su guna 2 tin dan susu pekat Mak Su letak setengah tin. Ni untuk sukatan Mak Su punya mangkuk lah. Okey sahabat, lepas tu kita gaus sebati. Pastikan secukup rasa dululah. Lepas tu baru kita boleh masukkan topping-topping kita yang lain tu. Okey sahabat, lepas tu masukkan secubit garam untuk naikkan dia punya lemak. Okey, lepas tu kita bolehlah masuk kita punya topping. Okey, kita masukkan sagu. Okey, masukkan biji selasih. Okey, masukkan cincau. Okey, masukkan nata de coco.
Dan bahan paling penting tembikai. Oh. Okey, dah air sekali. Laici. Barulah jadi koktel tembikai laici. Okey sahabat. Lepas tu kita gaul sebati. Masya Allah. Cantiknya sahabat. Meriah. Tengok tu. Tengok sahabat. Macam-macam ada. Kita gaul sebati dulu. Tengok kelikatan dia. Okey sahabat. Tengok ni. Tengok isi dia. Tengok kelikatan dia. Alhamdulillah. Rasa pun dah ngam semua. Alhamdulillah. Koktel tembikai laici Mak Suhaila Star sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom kita hidangkan. First kali kita masuk ais batu. Okey sahabat, lepas tu kita hidangkan. Bismillah. Jangan letak dalam ni ais batu sahabat, nanti cair tak sedap. Okey, lepas tu kita kacau. Sedap sahabat. Makan sejuk-sejuk. Alhamdulillah, akhirnya koktel tembikai laici Mak Suhaila Star dah siap. Selamat berbuka puasa sahabat. Okey sahabat, hari ni Mak ada Chef Talha. Nak suruh dia komen apa rasa koktel tembikai laici Mak Su ni. Okey sahabat. Jom kita rasa. Okey sahabat. Jom kita rasa. Bismillah. Padu. Okey sahabat, Mak Su nak suruh Chef Talha rasa. Tengok apa dia komen. Gaul dulu, kacau dulu. Kacau. Okey, rasa. Okey, saya rasa Bismillah. Sedap sangat ni Mak Su buat. You ke? Okey, jom sama makan. Bismillah. Chef Talha, apa rasa koktel Mak Su ni? Sedap. Lagi? Rasa tembikai. Okey, lagi? Rasa susu. Okey, lagi? Rasa lemak. Okey. Macam-macam rasa lah. Ya ke? Sedap lah. Okey, jom kita makan lagi. Okey. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, jangan lupa cuba resipi yang Mak Su kongsi ni. Rasa yang sangat refreshing. Rasa yang sungguh berlemak, sedap, refreshing daripada tembikai ni. Memang gabungan dia sangat sempurna. Sahabat wajib cuba buat. Boleh buat nanti untuk open house hari raya. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Alhamdulillah. Terima kasih sudah tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana nak Mak Su masak apa lagi untuk next video, jangan lupa komen dekat bawah. Sahabat jangan skip iklan video Mak Su ni, okey? Tanda siapa Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Suhaila Badrul. bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.